Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syuhada binti Muhammad Syaful. Nombor meter saya C23A1665. Hai, nama saya Siti Zulaika binti Ahmad bernombor matrik C23A1212. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahzad Bezalhi. Nombor meter saya C23A1632. Hai, saya Rabiata Adala binti Ahmad Talha. Nombor meter saya C23A1350. Video ini diinspirasi daripada lagu Hanya Rindu nyanyian Edmesh Kalin yang mengisahkan tentang kerinduan seorang anak terhadap ibunya. Melalui visual dan emosi, kami ingin menyampaikan nilai kasih sayang, kehilangan dan perhargaan yang terdapat dalam lagu ini. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Ini tidak pernah berkurang walaupun masa berlalu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, oh, hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak
seseorang sudah cukup untuk menenangkan hati yang terluka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaika binti Ahmad, bernombor matrik C23E1212. Pembentangan ini bertujuan mengaspirasi nilai estetika lagu Hanya Rindu nyanyian Admesh Kamali. Melalui aspek latar belakang penyanyi, pengenalan lagu, serta unsur emosi dan keindahan muzik dan lirik, Admesh Kamali ini juga merupakan penyanyi dan penulis lagu bergenre pop dan balada dari Nusa Tenggara Timur Indonesia yang mula dikenali selepas memenangi Rising Star Indonesia. Keistimewaan beliau terletak pada vokal yang lembut dengan penuh penghayatan emosi, sekaligus juga menjadikan lagu Hanya Rindu popular kerana liriknya yang sederhana tetapi menyentuh perasaan pendengar. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan lagu. Lagu Hanya Rindu ini juga merupakan sebuah lagu yang bertemakan kehilangan dan kerinduan yang terhadap insan yang sangat disayangi. Lagu ini hanya menggambarkan perasaan sedih dan rindu yang mendalam apabila seseorang terpaksa menerima kenyataan kehilangan orang yang tersayang dalam hidupnya. Lagu ini juga menjadi terkenal kerana kesederhanaan lirik dan susunan musiknya, namun tetap mampu memberikan kesan emosi yang kuat kepada pendengar. Kejujuran dalam penyampaian serta penghayatan vokal penyanyi juga menjadikan lagu ini mudah menyentuh perasaan dan dekat dengan pengalaman hidup masyarakat. Dalam kajian ekspresi estetika ini juga, nilai keindahan lagu Hanya Rindu dianalisis melalui 3 aspek, iaitu bahasa, muzik dan emosi. Ketiga-tiga aspek ini juga saling melengkapi dalam menghasilkan sebuah karya lagu yang bukan sahaja indah dari segi bunyi, malah bermakna dari segi perasaan. Sekarang saya akan teruskan pada pembentangan saya seterusnya pada nilai estetika. Nilai estetika dalam lagu Hanya Rindu. Yang pertama sekali kita pada nilai estetika dari segi lirik. Baiklah, dari segi lagu ini ada keindahan bahasa dan makna yang tersirat dalam lagu ini. Kemudian lirik yang ringkas tapi syarat dengan emosi. Seterusnya bahasa yang jujur dan tidak berlapik yang digunakan dalam lagu ini. Kemudian mesej rindu yang disampaikan secara tulis dan berkesan kepada audiens yang menjadikan salah satu lagu ini menjadi salah satu menarik audiens untuk menonton. Contoh dalam nilai estetika lirik adalah Hanya Rindu yang teramat dalam. Walaupun ayat ini sederhana, tapi ia menggambarkan emosi yang kompleks yang membolehkan pendengar mengaitkan dengan pengalaman diri dan unsur pengulangan pengalaman diri dan juga unsur pengulangan yang menegaskan perasaan kehilangan seseorang. Dan saya pergi kepada seterusnya, iaitu nilai estetika melodi dan irama. Dalam estetika melodi dan irama ini, kerasan bunyi dan emosi yang menjadi ini salah satu cara dapat menarik minat audiens untuk bertanya. Saya lihat melodi yang perlahan dan mendayu-dayu, melodi yang perlahan dan mendayu menjadikan salah satu sebab lagu ini menarik perhatian kepada orang ramai. Selain itu juga tempoh yang sehari dan tak perubahan mendadak, saja perubahan yang elok dan baik kepada yang elok dan juga sesuai dengan didengari oleh kita. Selain itu mewujudkan suasana tenang dan sayu. Saya kata lagu ini mewujudkan suasana yang sangat tenang dan juga sangat kenapa mengambil kenangan kita sebagai seorang pendengar. Dan macam satu kesan melodi yang terdapat dalam yang saya boleh ambil dalam lirik dia adalah kau takkan terganti, dinyanyikan dengan nada yang rendah, lembut dan irama yang manis yang tidak menggunakan emosi utama, dan juga melodi ini menyokong tema kerinduan kepada seseorang. Untuk slide ini, saya akan menerangkan tentang nilai estetika dari segi vokal dan penyampaian dalam lagu Hanya Rindu, nyanyian Admesh Kamali.
Dari segi vokal, Nmesh menyampaikan lagu ini dengan penghayatan emosi yang sangat mendalam. Suaranya yang lembut dan merdu membantu menyampaikan perasaan rindu dan kehilangan dengan lebih berkesan. Penyampaian lagu ini juga jelas menunjukkan keikhlasan emosi tanpa unsur keterlaluan atau paksaan. Emosi disampaikan secara sederhana namun tetap sampai ke hati pendengar. Selain itu, intonasi suara yang ditahan dan dikawal dengan baik meningkatkan kesan emosi lagu ini. Kawalan vokal dan dinamik yang seimbang membuatkan pendengar dapat merasai kesedihan secara mendalam. Secara keseluruhannya, keindahan persembahan lagu ini terletak pada cara emosi itu disampaikan melalui vokal, bukan semata-mata pada teknik nyanyian. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang nilai estetika emosi dalam lagu ini. Lagu Hanya Rindu berjaya membangkitkan rasa rindu dan kasih sayang, terutamanya kepada pendengar yang pernah mengalami kehilangan insan tersayang. Lagu ini juga sesuai untuk pendengar yang pernah melalui pengalaman kehilangan kerana ia mencetuskan refleksi diri dan keinsafan. Sebagai contoh, lirik "Izinkan ku selalu menjaga dirimu" melambangkan kasih sayang yang kekal walaupun insan tersebut sudah tiada. Melalui lirik dan melodi, lagu ini menjadi medium luahan perasaan penyanyi sekaligus menghubungkan emosi penyanyi dengan pendengar. Oleh itu, nilai estetika emosi dalam lagu ini jelas dapat dilihat melalui keupayaannya menyentuh perasaan dan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pendengar. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, lagu Hanya Rindu karya Nmesh Kamaling jelas memperlihatkan nilai estetika yang tinggi melalui gabungan lirik, melodi, vokal dan emosi. Liriknya yang ringkas tetapi penuh makna berjaya menyampaikan perasaan kehilangan dan kerinduan dengan jujur serta ikhlas. Melodi yang perlahan dan sederhana pula menyokong suasana sayu, manakala penyampaian vokal Nmesh yang lembut dan penuh penghayatan menguatkan lagi kesan emosi kepada pendengar. Secara keseluruhannya, Hanya Rindu bukan sekadar sebuah lagu, tetapi menjadi medium luahan perasaan yang menyentuh jiwa dan memberi pengalaman emosi yang mendalam. Keindahan lagu ini terletak pada kesederhanaannya, namun mampu meninggalkan kesan yang kuat dan bermakna kepada sesiapa sahaja yang mendengarnya.